Adakah ini ajaran Islam? Lempang anak orang ikut suka hati. Roll. Ini bukan ini peraturan apa? Kita dengan kamu kan peraturan dia cakap baik-baik. Nampak? Bayangkan kalau anak tuan-tuan dan puan yang tiba-tiba dilempang oleh orang asing ini. Apa perasaan tuan-tuan dan puan? Yang nyatanya Rasulullah SAW tak buat. Kita masih ingat kisah bagaimana seorang kafir kencing dalam masjid. Betul? Adakah Rasulullah SAW lempang orang kafir ini? Tak. Adakah Rasulullah SAW tumbuk orang kafir ini sehingga patah hidungnya? Tak. Malah bila mana sahabat nak menyerang orang kafir ini disekat oleh Rasulullah SAW. Orang kafir ini jahil, orang kafir ini tidak tahu. Nampak? Dan ini akhlak yang dibawa oleh baginda. Ini dakwah yang dibawa oleh baginda membuatkan orang bukan Islam tertarik dengan Islam. Tuan-tuan dan puan, perbuatan ini nyata salah. Kita tak boleh, dalam Islam pun tak ajar kita begitu. Ikut suka-suka hati kita nak lempang anak orang. Ikut suka-suka hati kita nak tumbuk, patah hidung anak orang. Bukan juga ajaran Islam untuk kita sepak terajang OKU dekat pasar depan khalayak ramai. Mereka ini tuan-tuan dan puan-puan merasakan mereka pegang kunci syurga. Mereka ini merasakan nama mereka dah ada dekat syurga. Mereka ini merasakan mereka lebih Islam daripada orang lain, sehingga kan mereka tidak lagi ikut syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mereka ikut syariat sendiri. Mereka ikut nafsu sendiri. Mereka ikut keinginan sendiri. Dan malang sekali jika ada yang mempertahankan perbuatan jahat begini. Nampak? Dan kita tak mahu perbuatan ghulu ini, kita tak mahu perbuatan khawarij ini menular, menyebar dalam Malaysia, sebab akhirnya ia akan rosak adalah masyarakat kita. Akhirnya imej Islam itu dicabuli oleh mereka ini. Akhirnya ini bukan lagi dakwah, tapi mereka dah mewujudkan Islam fobia. So kalau bukan akhlak Islam, akhlak siapa? Tuan-tuan dan puan tahu jawapannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.